Berjumpa kembali. Tajuk tutorial kita pada kali ini ialah bagaimana hendak menyusun gambar dan mengalign gambar secara tepat. Kelihatan di dalam template ini, gambar-gambar yang disertakan tidak bersaiz sama di antara satu sama lain. Oleh yang demikian, kita perlu menyusun dan meresizekan gambar-gambar tersebut dengan tepat. Beberapa perkara penting perlu kita switch on. Yang pertama ialah show transform controls, yang kedua snap, dan yang ketiga ialah smart guide. Langkah pertama, alignkan setiap gambar ini sama di bahagian atas. Untuk bahagian di bawah pula, kita perlu mencari gambar yang bersaiz kecil sekali dan memadankan setiap gambar dengan gambar yang saiz kecil tersebut. Okey, dalam template ini, gambar ini ialah bersaiz kecil. So, kita padankan ke semua baki gambar dengan gambar ini. Kita bermula dengan gambar yang ini. Zoomkan bahagian bucu gambar, kemudian menggunakan move tool, tekan shift dan kita resizekan. Double klik, kemudian kita ke sebelah sini. Perkara yang sama dilakukan dan seterusnya. Untuk memastikan setiap gambar itu disize dengan tepat, kita boleh menggerakkan setiap gambar ini dan melihat smart guide tersebut. Nampaknya kesemua gambar ini telah disaizekan secara tepat. Langkah seterusnya, kita perlu meletakkan setiap gambar bersebelahan di antara satu sama lain. Kemudian, resizekan kesemua gambar mengikut template. Caranya dengan sambil menekan shift, kita select semua gambar dan kita sizekan dia sambil menekan shift. Untuk menjadikan album kita bertambah menarik, colorkan background template kita dengan warna hitam. Caranya ialah dengan klik kepada layer, background, pen bucket, set kepada warna hitam dan klik kepada backgroundnya. Kemudian kita buat border pada setiap gambar ini. Caranya, klik kanan kepada layer yang kita hendak strokekan, blending option, stroke, kita strokekan 20, inside, dan kita colorkan dengan color putih. Untuk memudahkan kerja kita boleh stylekan stroke ini di dalam styles, klik di dalam style ni, dan kita boleh type
border 20. Klik OK. Kita boleh stylekan setiap gambar ini dengan select semua gambar dan klik kepada style yang kita hendak buat. Untuk menjadikan setiap gambar kita ini kelihatan lebih menarik, kita boleh membuat rotation kepada gambar ini. Caranya, klik di bahagian hujung dan masukkan rotation kita. Kita boleh membuat semakan dengan melihat tindihan gambar. Gambar ini patutnya berada di atas sekali. Okey. Langkah terakhir ialah kita perlu resizekan ke semua gambar ini di dalam margin yang telah kita buat sebelum ini. Caranya ialah dengan memilih ke semua gambar dan klik sambil menekan shift dan alternate. Sekian sajalah tutorial oleh saya pada kali ini. Saya minta maaf banyak-banyak kerana suara agak sengau, lepas tu slow pasal semua orang dah tidur time ni. So kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Sekian, terima kasih.